Pernah tak anda tengok pelan rumah yang rata atas kertas dan terfikir macam mana garisan-garisan ni semua boleh jadi bangunan 3 tingkat Macam mana idea yang flat boleh hidup jadi sesuatu yang kita boleh bayangkan dalam dunia nyata? Okey, hari ni kita akan bongkar magic di sebalik semua ni dengan satu teknik yang sangat power, namanya lukisan isometri. Okey, ini plan kita untuk hari ni. Mula-mula kita akan tengok cabaran utama, nak tukar 2D jadi 3D. Lepas tu, kita akan selam sikit asas-asas lukisan isometri. Kita akan cuba bina bongkah mudah dan kemudian kita akan cabar diri dengan bentuk yang lebih susah macam bulatan dan lenggong. Akhir sekali, kita akan saksikan sendiri macam mana semua ni bergabung dari satu lakaran kosong sampailah jadi realiti. Jom kita mula. Alright, jom kita mulakan dengan masalah paling asas yang semua pereka dan jurutera hadapi. Bayangkan anda ada satu idea yang brilliant dalam kepala, tapi ia hanya wujud sebagai garisan atas kertas. Soalannya, macam mana kita nak tunjukkan idea ni dalam bentuk 3D supaya semua orang boleh faham dan nampak benda yang sama? Cuba tengok lakaran ni. Ada pandangan dari atas, dari depan, dari sisi. Aduhai, kalau kita bukan dalam bidang ni, nampak macam pening sikit kan? Macam satu teka-teki. Jadi, persoalan utamanya ialah macam mana kita nak cantumkan semua pandangan yang berbeza ni jadi satu objek 3D yang kita boleh faham dengan sekali pandang je. Inilah jawapannya. Lukisan isometri. Ini adalah satu teknik yang genius sebab ia benarkan kita tunjuk lebar, tinggi dan dalam semua sekali dalam satu lukisan. Anggap je ia macam satu jembatan ajaib yang sambungkan dunia 2D yang flat dengan imajinasi 3D kita. Jadi, kita dah tahu apa itu lukisan isometri. Sekarang, jom kita bedah sikit macam mana ia berfungsi. Ada beberapa peraturan asas yang sangat-sangat penting yang menjadikan teknik ni sangat konsisten dan powerful. Rahsia untuk hasilkan ilusi 3D ni sebenarnya terletak pada 3 paksi asas. Pertama, kita ada paksi biasa di mana objek tu nampak macam condong ke kiri. Kedua, paksi terbalik yang mana ia condong ke kanan pula. Dan akhir sekali paksi panjang yang buatkan objek tu nampak macam tengah baring. 3 paksi inilah yang jadi tulang belakang untuk setiap lukisan isometrik. Dalam lukisan isometri, ada 2 jenis garisan yang you kena tahu. Satu, garisan isometri. Garisan ni sentiasa selari dengan salah satu dari 3 paksi utama tadi. Yang kedua pula, garisan bukan isometri. Yang ni garisan pemberontak. Dia tak selari dengan mana-mana paksi. Contohnya macam permukaannya landai atau senet. Boleh bezakan dua ni dah kira satu langkah besar tau. Okey, kita dah faham rule asas dia. Sekarang, macam mana kita nak start melukis? Ada 2 kaedah utama yang memang popular gila yang boleh kita guna untuk bina hampir apa-apa saja objek dalam bentuk isometri. So, ada 2 cara popular. Pertama, kaedah kotak. Cara ni, bayangkan kita letak objek kita dalam satu kotak lusinar, lepas tu kita ukir atau potong bahagian yang kita tak nak sampai dapat bentuk akhir. Cara kedua pula, kaedah kerangka. Yang ni, kita bina tulang atau rangka objek tu dulu. Kita sambungkan bucu-bucu penting, lepas tu baru kita balut dengan permukaan. Melukis kotak dengan garisan lurus tu kacang je lah kan? Tapi, macam mana pula dengan bentuk yang lebih hidup? Dunia kita ni kan penuh dengan lengkung, bulatan. Untuk yang ni, kita perlukan beberapa teknik khas. Macam mana nak lukis bulatan dalam isometri? Kita guna kaedah 4 pusat. Bunyi macam teknikal, tapi sebenarnya logik je. Mula-mula, kita lukis segi 4 sama isometri. Dia nampak macam diamond atau rhombus. Lepas tu, kita cari titik tengah setiap sisi dan sambungkan ke bucu bertentangan. Nanti kita akan dapat 4 titik pusat. Dari situlah kita lukis 4 lengkuk berbeza untuk hasilkan satu elips yang nampak sempurna. Untuk lengkung yang lebih bebas pula, kita guna kaedah koordinat. Senang cerita, ia macam main connect the dots version advance sikit. Kita buat grid atas lukisan 2D asal, pindahkan titik-titik penting dari lengkung tu ke atas satah isometri kita, tandakan poin-poin tu dan akhir sekali sambungkan semua titik tu dengan satu garisan yang licin dan kemas. Barulah lengkung tu nampak tepat dan cantik. Dan sekarang, part yang paling best. Jom kita gabungkan semua yang kita dah belajar tadi. Kita akan saksikan sendiri macam mana satu lakaran kosong boleh hidup menjadi satu objek 3D yang kompleks, selangkah demi selangkah. Langkah pertama, mestilah tapak. Kita kena ada foundation dulu kan? So, kita laka permukaan asas objek tu, guna paksi isometri yang kita belajar tadi untuk pastikan semua ukuran dia betul. Seterusnya, kita mula bina ke atas, kita tarik garisan-garisan menegak. Nampak tak? Objek kita dah mula ada ketinggian, dah mula ada bentuk, dah mula nampak macam 3D dah.
Sekarang, kita masukkan pula garisan bukan isometrik untuk buat permukaan yang condong. Tengok tu, serta-merta dia ubah bentuk bongkah yang simple tadi jadi sesuatu yang nampak lebih dinamik dan menarik. Dan akhir sekali, kita letakkan sentuhan terakhir. Tambah sikit butiran-butiran kecil dan siap. Daripada beberapa garisan asas je tadi, kita dah berjaya bina satu objek isometrik yang kompleks. Inilah dia detik aha yang kita tunggu-tunggu. Puas hati kan? Lukisan dah cantik, memang best. Tapi untuk jadikan dia betul-betul berguna, contohnya untuk bagi kat tukang kayu ke, kilang ke, dia mesti ada ukuran yang tepat. Proses ni kita panggil pendimensian. Inilah yang menukarkan lukisan kita dari sekadar seni kepada satu plan tindakan yang praktikal. Bila kita dah letak semua ukuran, panjang, lebar, tinggi, sudut pada lukisan kita, ia bukan lagi sekadar gambar. Ia dah bertukar jadi satu pelan teknikal, satu blueprint yang sesiapa pun boleh ikut untuk hasilkan objek ni dengan tepat. Jadi, kat mana kita boleh jumpa benda alah ni semua? Jawapannya, di mana-mana. Dari pelan seni bina, rekaan produk macam telefon bimbit, blueprint engine, sampailah ke dunia dalam video game. Dan ya, manual pemasangan perabot IKEA yang anda pening kepala nak pasang tu pun guna teknik ni. Ia memang bahasa visual yang universal. Okey, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Cuba pandang sekeliling anda sekarang. Telefon yang anda pegang, kerusi yang anda duduk, meja kat depan anda tu. Agak-agak objek mana yang bermula sebagai sebuah lakaran isometri, macam yang baru kita tengok tadi? Fikir-fikirkan.